Selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Hari ini kita nak membedah sikit sistem peredaran tersembunyi yang ada dalam setiap bangunan. Kita nak tukar spesifikasi teknikal yang mungkin kedengaran agak membosankan ni jadi satu sesi anatomi yang percayalah sangat menarik. Okey, jom kita mula. Cuba anda fikir sejenak, pernah tak terlintas kat fikiran apa agaknya benda yang tengah berdenyut dan mengalir kat sebalik dinding bilik tempat anda tengah duduk sekarang ni? Sebenarnya kan, ada satu rangkaian urat dan arteri yang sangat kompleks, bekerja keras siang dan malam tanpa henti, semata-mata nak pastikan kita semua selesa. Menarik kan? Jadi macam mana kita nak mula? Okey, kita akan lalu senarai semak anatomi bangunan ni satu persatu. Kita akan tengok macam mana nak baca pelan dan simbol, kenali jenis paip utama, fahamkan pasal perpasangan dan pemasangannya. Lepas tu kita tengok sikit alatan kerja dan ujian yang dibuat dan akhir sekali pastinya keselamatan di tempat kerja. Kita masuk bahagian pertama, membaca pelan dan simbol. Atau lebih tepat lagi, kita merungkai DNA bangunan. Macam tubuh badan kita yang ada DNA unik, bangunan pun sama. Kod genetiknya tersembunyi dalam pelan lantai dan cetak biru perpaipannya. Nah, cuba tengok ni. Bayangkan macam mana pelan lantai yang semua dua dimensi dan rata tu tiba-tiba diubah jadi pandangan isometrik 3D yang sangat kompleks. Benda ni betul-betul penting tau sebab ia petakan realiti ruang yang sebenar. Ia tunjuk kat kita secara visual macam mana paip ni naik, turun dan membelok kat setiap ceruk ruang dalam bangunan untuk pastikan semuanya berjalan lancar. Yang ni lagi menarik. Kalau kita perhati simbol-simbol abstrak ni, nampak macam kod rahsia matriks kan? Tapi sebenarnya, ia diterjemahkan secara langsung ke dalam dunia fizikal. Simbol macam injap pagar, injap glob, pengurang, ini semua bahasa universal para jurutera. Ia mewakili injap dan pepasang sebenar yang mengawal kelancaran aliran nadi bangunan kita tu. Seterusnya, bahagian kedua, jenis paip utama iaitu urat dan arteri bangunan. Jom kita tengok macam mana cetak biru tadi bertukar jadi bahan fizikal yang betul-betul wujud di alam nyata. Kalau kita tengok, fungsinya memang berbeza ikut jenis bahan. Contohnya, paip HDPE yang tebal, keras dan bersaiz 30mm, ini bertindak macam arteri primer. Tugas dia berat nak angkut air untuk jarak jauh dengan selamat. Tapi untuk paip LDPE pula, saiznya lebih kecil, dalam 16 ke 20mm dan lebih mudah lentur. Yang ni bertindak sebagai urat cawangan. Urat inilah yang hantar air tepat ke sinki atau pancuran mandi kat bilik air anda dengan tekanan yang cun dan konsisten. Selain tu, ada banyak lagi bahan paip khas yang ada fungsi spesifik. Contohnya, paip tembaga. Yang ni tahan haba tau. Memang hebat sebab boleh tahan tekanan tinggi tanpa mengembang. Jadi, ia memang pilihan nombor satu untuk saluran air panas. Lepas tu, kita ada besi bergalvani. Yang ni super lasak, sesuai sangat untuk ditanam bawah tanah sebab struktur dia kuat gila. Kalau untuk sisa kotoran, panas ke sejuk ke, paip ABS akan digunakan sebab keteguhannya. Oh, tak lupa juga paip PVC biasa yang memang meluas digunakan. Tapi yang ni kena elak daripada kena cahaya matahari terik tau secara terus. Kalau tak, struktur plastiknya cepat reput. Okey, sekarang kita beralih ke bahagian ketiga, perpasangan dan pemasangan. Pendek kata, ini adalah sendi dan sambungan bangunan. Yelah, arteri takkan bawa air ke mana-mana kalau tak ada sendi yang sambungkan semua tu. Betul tak? Perhatikan injap pagar besi berwarna biru yang nampak berat tu. Ia sebenarnya titik kawalan yang paling kritikal tau. Ia boleh kawal selia atau hentikan terus aliran bekalan air, terutamanya bila nak buat penyelenggaraan. Kat sebelahnya pula, meter air berketepatan tinggi dengan bacaan detail tu bertinduk merekod secara tepat berapa banyak kuantiti nadi kehidupan yang dah masuk ke seluruh sistem bangunan kita setiap hari. Sementara itu, yang dinamakan T dan siku atau siku paip ni pula penting untuk ubah arah laluan air. Ia berfungsi sebiji macam sendi dan lutut kat badan kita sendiri. Nak tolong sistem tu navigasi penjuru bangunan bersudut tepat dan dalam masa yang sama memecahkan laluan aliran air ke pelbagai peranti dan ruang berbeza. Memang bijak. Bila sebut pasal teknik pemasangan paip plastik pula, wow, kelajuannya memang mengejutkan. Mereka gunakan perekat solvent, sejenis gam likat yang jernih. Apa yang hebat, bahan ni ada tindak balas kimia yang boleh cantumkan kedua-dua belah paip PVC secara kekal dalam masa kurang dari 60 saat. Boleh bayangkan tak? Paip tu melebur dan bersatu jadi satu struktur yang utuh hampir sekelip mata je. Tapi kan,
Berbeza pula ceritanya untuk sistem paip besi tuang yang lama. Prosedurnya memang intens dan mencabar. Bayangkan, pakar paip kena letak gasket salutan tar secara berhati-hati, lepas tu diorang betul-betul tuangkan cairan pelembem panas mendidih terus ke dalam soket paip tu. Bila ia dah sejuk dan mengeras, ia akan bentuk satu kedapan kalis air yang sangat kukuh dan mustahil untuk bocor. Betul-betul satu prosedur industri yang menakjubkan. Alright, kita masuk bahagian keempat pula, alatan kerja dan pengujian ataupun dalam bahasa mudahnya, instrumen pembedahan dan pemeriksaan kesihatan. Mestilah nak buat prosedur sengit macam ni, doktor-doktor paip kita perlukan alatan pembedahan diorang yang tersendiri. Alatan diorang ni bukan biasa-biasa tau. Memang sangat khusus fungsinya. Diorang tak pakai gergaji biasa yang hasilnya mungkin tak kemas. Sebaliknya, ada pemotong beroda yang memang direka khas secara kejuruteraan untuk hiris paip besi bergalvani tebal dengan bersih. Kepersisannya memang tinggi. Diorang juga guna pemotong tube khas untuk tembaga, perengkuh paip yang kuat dan jangan lupa, alat aras spirit. Alat aras ni sangat penting nak pastikan paip tu tegak dan sejajar supaya air boleh mengalir cantik je dengan bantuan tarikan graviti. Ni bahagian yang paling saya suka. Lepas siap semua kerja pemasangan, kita masuk fasa pengesahan klinikal. Tengoklah pam ujian tekanan air berskala industri ni. Besar dan berkuasa kan? Tugas dia, mengepam air secara ekstrim ke dalam saluran paip tadi, semata-mata nak uji sekuat mana arteri bangunan kita tu. Ini ujian tegasan tahap tertinggi yang tak ada kompromi langsung. Memang direka khas untuk bongkarkan kalau ada walau setitik kelemahan atau kebocoran mikroskopik kat celah sendi paip. Tapi, kadang-kadang ujian pam tekanan pun tak cukup tau. Jadi, diorang turut guna teknologi kamera pemeriksaan mudah alih canggih yang boleh rekam video secara live, siap dengan audio lagi, masuk jauh terus ke dalam perut pembetung dan paip gelap tu. Benda ni ibarat buat prosedur endoskopi kat pesakit tau. Diorang bedah siasat bangunan tu dari dalam, nak cari sekiranya ada sekatan, kotoran tersembunyi tanpa perlu pecahkan dinding pun. Canggih kan? Lepas dah pastikan tahap kesihatan sistem bangunan tadi sihat dan berfungsi, kita beralih ke bahagian terakhir kita, bahagian kelima, keselamatan tempat kerja. Tentulah, tiada satu pun urusan kompleks ni yang boleh berjalan dengan sempurna tanpa protokol keselamatan yang ketat untuk lindungi pekerja dan pakar bedah kita kat kawasan tapak pembinaan. Kalau anda nak tahu, tapak kerja ni sebenarnya sentiasa bercakap dengan semua pekerja melalui satu sistem kod warna universal. Merah yang berkelip tu, isyarat larangan keras. Warna biru pula bermakna mandatory, wajib pakai kelengkapan pelindung keselamatan yang sesuai. Kalau nampak kuning, itu amaran keras, suruh hati-hati sebab ada benda bahaya macam elektrik voltan tinggi atau lantai licin. Dan kalau hijau, itu tanda lokasi selamat yang sediakan alat bantuan awal dan tempat untuk berkumpul kalau berlaku apa-apa insiden. Sepanjang penerangan kita ni, kita dah berjaya rungkai apa yang terselindung di sebalik cetak biru yang kompleks. Kita dah kenali bahan-bahan mentah sistem peredaran ini. Dan kita saksikan sendiri ujian tekanan tinggi yang ekstrim tu. Semua yang kita teroka hari ini akhirnya tinggalkan kita dengan satu persoalan yang cukup mendalam untuk anda fikir-fikirkan nanti. Lepas ni kan, setiap kali anda buka kepada paip air kat rumah, cuba tanya diri sendiri, adakah sistem peredaran tersembunyi bangunan anda tu benar-benar sihat